Bel, nak kerja Kelantan ke nak kerja KL? Kelantan. Apa-apa boleh. Rojak lah. Apa khabar, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Tak apa, jangan nervous baik. Apa? Kita kerja Kelantan, pasal Kelantan. Tengah hari ni kita rehat. Dah penat kerja, rehat sekejap untuk kita cari makan. So, kita nak cari antara menu yang mudah dan boleh mengenyangkan perut kita. Cari apa? Nasi ayam macam nice juga Apa yang best pasal nasi ayam sini? Siapa? Kak boleh cerita sikit apa kelebihan nasi ayam sini? Gapi awak sedap banding nasi ayam luar ni? Nasi ayam. Resepi turun-temurun ke? Mesti turun-menurun. Kita. Kau nak wakil, laki pada wakil tu. Marilah wakil pak. Malu lah. Disebabkan dua orang saat ni malu, kita ambil wakil. Boleh cerita sikit pasal nasi ayam Kak Nik? Nasi ayam Kak Nik tadi nak fikir lah. Dari dulu lagi nasi ayam ni memang orang kenal. Special dia ayam ni kita perak dengan kicap, dengan sos gapo. Dia ada rasa-rasa sikit macam BBQ lah. Kita buat style Kelantan. Nasi kita masak dengan squash soup. Ada letak sikit butter. Kita ada sekali dengan salad, timun, tomato. Lepas tu kicap dengan sos dia lah. Sambal tomato. Kalau orang nak mari sini nak cari lagu mana? Ada media sosial ke ataupun mungkin boleh kongsikan? Tu BKL balik Mungkin boleh kongsikan lokasi. Lokasi dekat Taman LTAT ataupun waste dekat ni je lah. Kita pun tak tahu sangat sini. Boleh waste Juta Asia LTAT. Dekat dengan Bukit Jalil. Dalam banyak-banyak ramuan tu ada air, ada sambal apa semua, salad ke apa. Benda apa yang menjadikan nasi ni menonjol untuk pengunjung-pengunjung nak mari sini? Terutama dia air lah. Lepas tu kicap dengan sambal dia. Tu. Terima kasih kepada wakil. Ni Abel malu saat ni. Ni akak malu saat ni, busy. Okay guys, aku tunjukkan lagi tadi cara penggunaan mic handle ni untuk aku interview orang, untuk aku tanya mengenai soalan especially berkaitan dengan bisnes diorang. Kalau korang nak dapatkan mic handle ni, korang boleh dapatkan dekat Beg Kuning. Harga korang jangan risau, bukan harga pecah kepala sangat. Harga sangat bertetan dan korang boleh beli sekarang dekat Beg Kuning dan juga dekat link yang aku dah prepare siap-siap untuk korang untuk memudahkan urusan pembelian korang. Untuk aku mudahkan, korang dapatkan mic handle ni untuk menjadikan proses korang buat konten interview orang lebih, orang kata, lebih smooth lah. Sebab kita pegang benda ni selesa, lepas tu nak bercakap dengan orang pun best kan. Kita jumpa lagi dalam next content. Assalamualaikum, gerak lu, ciao.